Prestasi yang kami capai dengan kaedah ini memang mengagumkan. Sejujurnya, ini adalah salah satu kaedah paling berkesan yang pernah saya gunakan untuk pembiakan hanya dengan mencucuk ranting ke dalam tanah tanpa menggunakan hormon kimia. Setakat ni, ia telah menjadi salah satu kaedah yang paling saya sarankan di saluran ini, terutamanya jika anda ingin mula membiak atau mengklon tumbuhan, pokok buah-buahan, tumbuhan hiasan atau apa sahaja tumbuhan yang anda inginkan. Hari ini kita akan tonton satu video di mana saya akan terangkan bagaimana orang Rom Purba melakukannya, satu kaedah yang sepenuhnya semula jadi, jimat dan sangat berkesan. Dan saya akan tunjukkan kepada anda langkah demi langkah tanpa tertinggal apa-apa. Jadi ambil buku nota dan catat, dan kalau ada sebarang soalan tanya saja di bawah. Kita mula sekarang. Untuk kaedah ni, kita hanya perlukan beberapa benda sahaja dan semuanya semula jadi. Perkara pertama yang kita perlukan ialah pasu atau bekas tanaman dengan saliran yang baik. Dan untuk kekal setia dengan kaedah lama, kita akan gunakan bekas seramik seperti yang digunakan pada zaman Rom. Kita juga akan perlukan lidah buaya dan bawang putih. Kedua-dua ini adalah pilihan tapi sangat disarankan kerana ia berfungsi sebagai perangsang semula jadi dan membantu melindungi keratan daripada bakteria dan patogen, sama seperti yang dilakukan oleh orang Rom dahulu. Selain itu, kita akan perlukan serbuk kayu manis, kain nipis atau kain lut cahaya yang ringan dan membenarkan cahaya masuk tanpa membiarkan cahaya matahari terkena terus pada tanaman. Kita juga akan perlukan air dan penyembur yang akan kita gunakan nanti. Dan akhirnya, kita akan gunakan keratan tumbuhan. Untuk kali ini, saya pilih 3 jenis tumbuhan yang sangat biasa di Rom Purba. 1 keratan pokok limau, 1 keratan pokok bunga kertas dan 1 keratan pokok rosemary. Dengan semua ini, kita akan buat satu gambaran yang cukup tepat tentang bagaimana mereka bekerja pada zaman itu. Semuanya semula jadi dan semuanya murah. Sebaik sahaja kita ada semua bahan, perkara pertama yang kita akan buat ialah sediakan bekasnya. Ambil pasu tanah liat atau seramik kita dan mula isikan dengan tanah. Kaedah ini boleh juga dibuat dengan gambut atau pasir, tapi sebab kita nak ikut cara orang Rom dulu, kita akan guna tanah biasa seperti yang mereka buat dahulu. Kita isi bekas itu sampai lebih kurang separuh, mungkin sedikit lebih, bergantung pada saiz keratan batang. Yang penting, bila kita letak ranting itu di dalam, bahagian atasnya mesti berada di bawah paras tepi bekas, sebab nanti kita akan tutup semuanya dengan kain dan ia tak sepatutnya terkeluar terlalu banyak. Bila tanah dah sampai ke paras yang betul, kita biarkan bekas itu siap untuk langkah seterusnya. Sekarang kita akan sediakan keratan batang pula. Kita pilih ranting yang lurus, sehat dan tidak rosak. Dan kita mula bekerja terus pada bahagian yang akan ditanam nanti. Perkara pertama yang kita akan buat ialah gosokkan seulas bawang putih pada semua luka atau potongan pada keratan batang itu. Bawang putih bertindak sebagai antibakteria semula jadi dan membantu memastikan seluruh kawasan itu betul-betul bersih daripada kuman. Selepas sapu bawang putih, kita akan tutup luka yang sama itu dengan lidah buaya segar yang berfungsi sebagai perangsang semula jadi untuk pertumbuhan akar. Lidah buaya membantu mempercepatkan penyembuhan dan juga membekalkan sebatian yang menggalakkan pembentukan akar. Dan akhirnya, pada kawasan yang sama, kita akan salut semuanya dengan serbuk kayu manis. Kayu manis ialah fungisida semula jadi yang sangat baik dan mengelakkan pertumbuhan kulat pada hari-hari pertama, iaitu ketika keratan paling terdedah. Sebaik saja kita sudah sediakan keratan dengan bawang putih, lidah buaya dan kayu manis, kita teruskan ke langkah seterusnya. Sekarang, apa yang kita akan buat ialah letakkan keratan-keratan itu. Kita tanam keratan itu beberapa sentimeter sahaja, cukup untuk memastikan keratan itu boleh berdiri sendiri. Di sinilah terletaknya salah satu rahsia paling menarik dalam kaedah Romawi. Oleh kerana kita akan bekerja dengan 3 keratan, kita akan memotong 3 bahagian lidah buaya, lebih kurang 2 atau 3 cm setiap satu. Untuk setiap keratan, kita akan letakkan 1 bahagian lidah buaya pada jarak 1 atau 2 cm, sedikit tertanam, lebih kurang 1 cm dalam tanah. Dan kita buat perkara yang sama dengan bawang putih. Kita potong bahagian kecil daripada ulas bawang putih dan letakkan juga di sebelah setiap keratan, sama seperti lidah buaya, pada jarak 1 atau 2 cm. Kenapa orang Romawi buat macam ni?
Sebab kedua-dua lidah buaya dan bawang putih bila diletakkan dalam tanah akan melepaskan bahan-bahan secara perlahan yang membantu mengekalkan tanah sentiasa bersih, membekalkan fitohormon semula jadi dan menggalakkan tindak balas keratan pada hari-hari pertama. Rincian mudah ni sangat meningkatkan kadar kejayaan dan masih berkesan dengan cara yang sama sampai hari ini. Perkara pertama yang kita akan buat ialah semburkan sedikit keratan dan permukaan medium tanaman dengan racun kulat buatan sendiri yang nanti dalam video ini saya akan terangkan cara nak buat. Kelembapan awal tu bersama dengan kelembapan yang sudah ada dalam tanah udah lebih daripada cukup. Ramai orang buat silap dengan menyiram terlalu banyak dan itu menyebabkan medium tanaman jadi bertakung air. Bila itu berlaku, akar tidak mendapat oksigen yang cukup untuk terbentuk dengan baik dan proses pengakaran akan gagal. Sebab itu, semburan mingguan sudah memadai. Kita hanya akan siram sedikit sahaja jika tanah yang kita guna itu terlalu kering. Selepas itu, kita sediakan kain, ambil kain lap, rendamkan dalam air yang dicampur sedikit serbuk kayu manis, perah dan letakkan hanya menutupi bahagian atas bekas sahaja. Itu je. Kain lembap itu akan mengekalkan kelembapan secara berterusan dan orang Rom memang faham betul tentang perkara ini. Mereka tahu bahawa mengekalkan kelembapan di sekeliling keratan akan meningkatkan peluang kejayaan dengan ketara kerana ia mengelakkan dehidrasi dan mewujudkan persekitaran yang sempurna untuk akar mula tumbuh. Seterusnya, sama seperti yang dilakukan oleh orang Rom dahulu, kita letakkan papan di atas dan biarkan pasu di tempat yang sesuai separa teduh selama seminggu. Selepas minggu, kita tanggalkan papan dan angkat kain itu. Kemungkinan besar kita dah mula nampak bagaimana bahagian alur tu semakin mengecut dan bawang putih juga semakin mengecil. Tanda bahawa kedua-duanya telah melepaskan bahan-bahan mereka ke dalam medium tanaman. Kita juga ambil peluang untuk periksa supaya tiada kulat atau sebarang fungus pelik. Selepas semuanya diperiksa, kita sembur lagi dengan racun kulat buatan sendiri dan tutup semula dengan kain, tapi kali ini tanpa meletakkan papan. Mula sekarang, kita hanya biarkan bekas itu di tempat yang sama, sentiasa dengan cahaya tidak langsung. Selepas menyembur keratan, kita juga sembur bahagian atas kain supaya kelembapan relatif sentiasa terjaga. Ini membantu mengelakkan masalah kulat dan mengekalkan mikroklima yang sempurna supaya proses pengakaran terus berjalan tanpa gangguan. Sekarang kita akan sediakan racun kulat semula jadi berasaskan kayu manis. Ia sangat mudah. Ambil satu bekas berisi 1 liter air dan tambahkan sedikit sahaja, cukup secubit kayu manis. Kacau dengan baik supaya semuanya sebati dan bila sudah sebati, tapis menggunakan kain halus atau penapis kopi. Ini penting untuk elakkan sisa papejal yang boleh menyumbat penyembur. Selepas campuran ditapis, masukkan ke dalam penyembur dan siap digunakan. Sekarang kita sudah pun sediakan racun kulat semula jadi kita yang sama digunakan sepanjang kaedah ini untuk mengawal kelembapan dan mengelakkan pertumbuhan kulat. Sekarang, inilah saat yang kita semua tunggu-tunggu. Selepas ikut semua langkah seperti yang saya terangkan, selepas pastikan kelembapan cukup-cukup, cahaya lembut dan ikut kaedah Rom dengan teliti, tibalah masa untuk ganjarannya. Jika kita lakukan semuanya dengan betul, dalam masa 5 hingga 6 minggu, lebih kurang, keratan akan mula mengeluarkan akar yang kuat, sehat dan betul-betul putih, seperti yang saya tunjukkan sekarang. Tengoklah, memang menakjubkan. Memang luar biasa bagaimana satu kaedah lama masih boleh berfungsi dengan begitu baik pada zaman sekarang. Satu sistem yang sangat mudah, amat berkesan dan paling penting, satu kaedah yang sesiapa saja boleh buat di rumah, tanpa bahan kimia, tanpa masalah dan tanpa perlu berbelanja. Dan itu saja. Kalau anda sudah sampai ke sini, terima kasih banyak kerana menonton video ini. Kalau ada sebarang soalan, tinggalkan saja di ruangan komen dan saya akan jawab dengan senang hati. Jika anda suka atau mendapat manfaat daripada kaedah ini, tekan like dan kongsikan dengan sesiapa yang cintakan tumbuhan seperti kita. Saya amat menghargainya. Salam sayang dan jumpa lagi di video seterusnya.